Assalamualaikum. Pernah tak kita terfikir, kenapa ada pelajar-pelajar yang nak belajar tapi terpaksa ditolak? Di Pondok Reha Abadan ni, ramai fakir-fakir miskin dan hasnah memohon untuk menghantar anak mereka untuk belajar tapi terpaksa ditolak. Disebabkan keadaan kelas yang terlalu sempit, hanya boleh memuatkan seramai 15 orang sahaja. Kita sedang bercakap tentang anak-anak yang datang belajar secara percuma, tanpa yuran dan makan minum yang terjaga. Kelas yang sempit dan dewan makan yang belum siap. Anak-anak ni makan dalam keadaan tak selesa. Kadang-kadang dalam tempias hujan, lantai yang basah. Asrama pun memerlukan perhatian. Dengan bumbung yang bocor, tak ada silin, tempat anak-anak membasuh baju pun tak ada. Bayangkan, tidur malam terganggu bila hujan lebat. Tapi mereka tetap gagahkan diri untuk bangun solat subuh dan menghafal ayat Allah. Tuan-tuan, sekarang dana yang diperlukan hanya RM40,000 lagi untuk memberi keselesaan kepada anak-anak tahfiz. Jom bantu mereka. Setiap ringgit anda satu tangga ke syurga. Anda boleh membuat sumbangan terus di akaun yang tertera atau menyumbang di website. Kerana anak-anak ini tidak memerlukan kemewahan. Mereka cuma perlukan ruang untuk mencari redha Allah.